Tanya IP anda. Ya, masih lagi bersama Puan Halimah Yaakob, Speaker Parlimen yang bersama kita pada saat ini untuk berkongsi tentang pelbagai manfaat yang boleh diraih oleh para generasi perintis menerusi pakej generasi perintis, ya. Dan kita bersama dengan Cik Azlin. Ya, Cik Azlin. Selamat petang. Selamat petang, Cik Azlin. Selamat petang. Silakan dengan soalannya. Ya. Okey, selamat petang ke semuanya, ya. Okey, saya ada ibu yang menghadapi bara, iaitu multiple myeloma. Dan ketika ini kita sebab multiple myeloma tak ada stage dia. Jadi kami tahu beliau harus menjalani kemoterapi dan mengambil steroid. Dan setiap berapa minggu beliau harus menambah darah untuk diri beliau. Boleh tak jadi sebab untuk replacekan dia punya darah yang telah rosak lah tu lah jadi boleh tak saya menggunakan cas untuk pembayaran dan beliau kerana kami telah menerima pembayaran untuk kemoterapi beliau yang tak payah saya cakap lah jadi boleh tak saya gunakan wang ni untuk pembayaran beliau. Ibu anda berusia berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun, ya. Baik. Dan kepada Puan Azlin, tahniah kerana anda mengambil sikap tanggungjawab untuk menjaga ibu anda. Itu saya rasa satu yang perlu kita sama-sama hormati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Puan, bagaimana soalannya tu? Saya rasa ada sedikit kekeliruan lah tentang penggunaan kad cas. Kad cas ni sebenarnya buat masa ni dan juga di masa hadapan bagi mereka yang bukan perintis boleh digunakan di klinik-klinik untuk pergi berjumpa doktor private. Ia bukan bertujuan untuk digunakan di hospital ataupun di poliklinik. Ada skim-skim lain yang membantu mereka yang tidak dapat membayar kos rawatan mereka di hospital atau di poliklinik. Jadi kad cas tu tidak boleh digunakan untuk membayar kos untuk menukar darah seperti yang dikatakan oleh Puan Azlin ini, ya. Ya, jadi kalau Puan Azlin rawatan ini lakukan di hospital dan mak Puan Azlin mempunyai kad perintis, itu adalah kad yang perlu digunakan semasa mendapatkan rawatan. Itulah bezanya, ya. Kad generasi perintis ini dan boleh gunakan di hospital, ya. Tapi trust lebih kepada memberikan potongan kepada bayaran, ya, Puan, ya, ataupun bayaran di klinik private, ya. Jadi itu bezanya. Beza. Generasi perintis meliputi semuanya, ya. Daripada hospital, klinik private, poliklinik dan sebagainya. Baik, dan kalau ada lagi yang ingin bertanya, kita boleh lagi tu akan kita ambil panggilan sebentar saja lagi. 669111942. Hampir-hampir tak jadi bertunang. Bertunang lah pada tahun 2003. Maksudnya pihak lelaki datang lepas Zohor. Kita tunggu nak dekat pukul 4. Pihak lelaki tak sampai lagi 2 jam. Makeup pun saya telefon pada tunang saya lah, tak menjawab. Saya naik risau. Jadi dalam kerisauan tu, makcik saya satu ni dengan lagu Ahmad Jaiz sama Tania Hassan itu berdebar-debar yang berdebar rasa hati, betul. Salah satu makcik saya ni nyanyilah lagu ni. Tengah dia nyanyi tu, kali pihak lelaki pun datang. Macam-macam kisah, macam-macam kenangan. Setiap Isnin, Rabu dan Jumaat, Memori Warna Petang menemani anda jam 2 petang. Jangan lupa untuk kongsi memori anda pula. Hubungi talian Warna 66911942 atau terusi Facebook Warna. Leraikan tekanan bersama Memori Warna Petang. Tanya IP anda. Tanya IP anda. Ya, kita masih lagi bersama dalam ruangan Tanya IP anda dan ramai yang ingin bertanyakan soalan tentang kad ni, ya. Benar. Dan bagi puan yang bernama Aisyah. Cik Aisyah ini sebenarnya telah pun mendapat kadnya. Waalaikumsalam. Daripada saya rasa anggota parlimen di kawasan undi beliau. Jabat tangan katanya. Jabat tangan sekali. Jadi beliau di antara mereka yang tak perlu buka peti surat. Tapi mendapatnya daripada anggota parlimennya, ya. Dan dah ada dalam tangan anda, simpan baik-baik. Tapi kalau simpan saja tak digunakan pun tidak ada manfaat, Puan, ya. Jadi apa pertanyaan Puan untuk Puan Halimah? Assalamualaikum Puan Halimah. Waalaikumsalam. Saya ni Aisyah nak bertanya. Saya 16/9 ni saya kena check up mata. Dan kaki saya, pasal saya dulu ada jatuh. Sekarang umur saya 68 tahun. Boleh ke saya pakai benda cas yang merah tu? Ya, tentu sekali. Cas boleh digunakan bila puan pergi rawatan di hospital lah, saya rasa. Ya, jadi boleh digunakan kad cas tersebut. Itu persoalan saya nak tanya. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Cik
Aisyah. Dan sebenarnya ramai lagi yang cuba hubungi kita ya. Boleh, boleh? kita terus? Ya, kita terus ambil panggilan selanjutnya. Selamat petang. Siapa di hujung talian? Nama saya Malik. Ya, Encik Malik. Berapa usia? Ya. Saya nak tanya pasal soal rumah boleh? Dengan Puan Kita bercakap tentang pakej generasi perintis lebih lah. kepada pakej generasi perintis dan juga tentang perubatan ataupun tentang Medishield Hayat dan sebagainya. Jadi kalau anda punya soalan khusus tentang ini dan bagaimana mungkin anda punya saranan bagaimana orang muda boleh mencontohi generasi perintis dari segi sifat mereka, kesetiaan mereka dan sebagainya. Mungkin anda sendiri dari golongan generasi perintis yang ingin berkongsi sesuatu kepada kita yang lebih muda ni, boleh hubungi 669111942. Benar sangat-sangat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang boleh kita warga muda seperti saya, Zaza, yang lain-lain yang muda di sini kan, untuk pelajari sesuatu, legasi-legasi lama yang boleh kita sama-sama contohi, praktikkan supaya negara kita ni lebih maju, lebih aman macam orang dulu ya. Betul. Baik, kita ambil panggilan berikutnya. Selamat petang. Siapa di hujung talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya. Nama puan? Ya. Namanya? Hajah Hatmia. Hajah Hatmia. Baik aja. Apa soalan berkenaan pakej generasi perintis ni? Pasal saya ada kad tu. Kat mana? Tapi saya ada ambil welfare, boleh ke pakai? Kad yang mana tu? Kad yang apa ni namanya, yang merah dengan putih. Kad perintis lah tu. Putih perintis, merah cas. Putih. Merah putih. Yang biru merah putih. Satu. Ada biru lagi? Ada biru cas. Cas juga. Cas. Pasal apa? Saya Dr. Poli tu recommend saya ambil welfare. Boleh ke saya potong tu welfare tu pakai kad yang merah? Okey. Okey, gini Hajar. Yang bila Hajar ada kad perintis tu kan, kad merah putih, Hajar gunakan kad tu saja. Jangan gunakan kad cas. Apa dia? Apa yang manis? Ada cash money tak? Cash money. Cash money tak ada. Wang tunai tak ada Hajar, tapi pemerintah telah pun masukkan dalam akaun CPF Hajar Medisave top up. Tak ada CPF. Saya rasa semua warga kita ada CPF, warga emas. Sebab tiap-tiap tahun telah dimasukkan. Jadi ada Medisave top up, tukukkan Medisave tiap tahun. Tentu sekali Hajar pun ada. Cuma mungkin Hajar tidak ketahuinya. Jadi selagi dah ada kad perintis merah putih ni, tak payah gunakan kad cas merah ke, kad cas oranye ke, biru ke, tak payah gunakan. Cuma gunakan kad merah putih. Itu yang penting Dan Puan Hajar bertanya sama ada setelah mendapat kad perintis ni, bolehkah Hajar terus dapat bantuan? Tentu sekali. Jawapannya tentu sekali, kerana mungkin ada sebahagian daripada kos yang Hajar terpaksa bayar di bawah kad perintis ni yang Hajar tidak dapat bayar. Jadi masih boleh dapatkan bantuan daripada hospital ataupun dari pemerintah. Tapi saya tak bekerja. Boleh ke saya nak bayar? Untuk kad ini? Kad ini Hajar tak payah bayar 1 sen pun. Tak payah bayar. Tak payah. Kad ni diberikan free. Alhamdulillah. Jadi percuma. Jadi tujuannya supaya Hajar dapat gunakannya bila pergi ke hospital, pergi ke klinik spesialis, kos rawatannya dikurangkan. Itu tujuannya. Dikurangkan ya Puan ya. Bukan tak bayar sama sekali, tapi dikurangkan. Boleh Puan ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya dapati warga perintis ini mudah mengecam menerusi warna. Merah putih dan sebagainya jadi ini kita perlu memahami. Betul. Dan dalam erti kata lain, kalau anda golongan perintis yang sedang mendengar saat ini dah terima kad yang berwarna merah putih, kemudian ada juga yang berwarna oranye dan juga berwarna biru. Yang biru dan oranye tu dah tak perlu digunakan lagi, hanya guna yang merah putih. Itulah lambang macam warna bendera Singapura juga. Betul. Merah putih. Jadi perlu kita memahami bagaimana psikologi mereka dari segi memahami dari segi manfaatnya. Dan tadi Puan katakan kad itu percuma diberikan kepada warga perintis. Dan kita mungkin banyak lagi soalan-soalan yang tak terfikir oleh kita
kita yang ada bermain di fikiran para pendengar kita 6691192 berkenaan pakej generasi perintis ya. Selamat petang, siapa di hujung talian? Ya, saya Nur. Ya, Cik Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya bukan akan datang menjadi warga perintis dan saya nak kasih nasihat saja untuk yang Su. Untuk saya, okey. Dan Zaza. Saya yang muda-muda ni ya. Mungkin Cik Halimah seusia dengan saya, ya. Dan saya belum perintis lagi. Akan datang katanya. Akan datang. Dan saya cuma nak cakap untuk warga muda ni, jangan kita 100% peruntukan untuk kerajaan kita saja. Kita yang akan datang ni, generasi muda ni harus bersiap sedia lah. Membuat jaringan keselamatan jugalah untuk diri sendiri ya. Lagi satu saya nak katakan yang saya mungkin bukan untuk mengatakan diri saya ni dah bersiap sedia untuk semua, dan saya daripada dululah, saya rasa 20 tahun dulu saya dah bersiap sedia untuk diri saya, untuk kesihatan, perumahan, CPF, dan saya yang warga pertama yang diperkenalkan Medisave Life. Jadi anda telah memilih ya? Okey. CPF Life lah. Ya, CPF Life ya. Betul. Kawan-kawan saya, angkatan dengan saya, semua menolak dan menuduh saya kenapa saya jadi bodoh memilih Medisave Life ni. CPF Life. CPF Life. Jadi apa yang anda katakan? Apa sebabnya Puan? Sebab saya selalu macam mengingat untuk masa depan saya, hari tua saya. Ya. Dan saya sebab kita mesti fikir yang di Singapura sahaja kita ada 500 juta. Betul tak? 5 juta, 5 juta penduduk. Dan takkan semua kerajaan akan memiliki syarat-syarat apa yang semua rakyat inginkan. Ya. Jadi Puan berharap tidak orang muda seperti kita ni jangan jadi masyarakat berbudaya tongkat lah ya. Betul. Baik, terima kasih. Kesihatan tu important. Ya, Puan. Hari ni dah exercise belum? Gurau je Puan ya. Jangan lupa senaman ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Kita harus membuat persediaan untuk meniti usia persaraan, meniti usia senja. Betul. Dari segi kewangan, dari segi kesihatan, pemakanan kita menyumbang kepada segalanya ya. Jadi itulah yang saya tabik lah beliau ingatkan kita semua ni yang belum sampai ya. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Encik Nur tu memang amat betul dan amat menarik. Apa yang beliau katakan, kalau sungguh pun kita ada kad tu, kalau sebagai perintis kan ada kad tu, kalau ada baiknya jika kita dalam keadaan di mana kita tidak perlu menggunakan kad tersebut kerana kita menjaga kesihatan kita. Saya rasa itu amatlah betul Jadi kalau kita jaga kesihatan kita, pemakanan kita, sungguh pun ada kad tu dapat mengurangkan beban kita. Namun kalau tidak perlu gunakannya, maknanya lebih baik. Sebab jadi bermakna kita tak payah pergi ke hospital, kita tak payah mendapatkan rawatan doktor dan sebagainya. Itu penting. Satu lagi yang dikatakan Puan Nur tu amat menarik. Beliau mengatakan jangan kita hanya memikirkan bagaimana mendapatkan bantuan pemerintah. Kita sendiri berusaha, kita menentukan kita mempunyai wang simpanan yang mencukupi. Itu juga sesuatu yang amat menarik kerana beliau mengatakan kita usaha sendiri satu nilai yang penting dari segi golongan perintis yang perlu kita amalkan lah. Saya rasa itu penting Baik, dan kita akan kembali lagi untuk rumusan Puan Halimah berkenaan topik kita pada petang ini dalam Tanya IP Anda.